Duduk bersila di tepi berigi, membaca kitab di waktu pagi. Hari ini saya di sini kongsi cerita penuh inspirasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Saya Nora Uda binti Muhammad Rizal dari Tingkatan 3 Perlian. Saya bersekolah di SNK Batu Kawan. Pada hari yang mulia ini, saya ingin berkongsi tentang sebuah karya hebat hasil tulisan Temik Abdullah, iaitu novel Empayar 3 Hikayat Saka Keturunan Raja. Novel ini merupakan kesinambungan daripada siri Empayar yang sudah pun mendapat tempat di hati ramai pembaca kerana gabungan unik antara sejarah, fantasi dan nilai moral yang mendalam. Buku ini bukan sekadar kisah etik biasa, tetapi ia juga membawa pembaca merenung makna warisan dan juga tanggungjawab. Kepercayaan pribadi dalam dunia yang semakin moden, persoalan tentang bagaimana kita berdepan dengan tradisi lama dan pegangan hidup sering menjadi dilema yang sukar dirungkai. Inilah antara tema utama yang diketengahkan dalam novel ini. Dalam Empayar 3, kita dibawa menyelami kisah Putera Aradhana Sastra, satu-satunya pewaris Kesultanan Aradhanapura. Namun, bukan sekadar tahta dan kekayaan yang diwarisi, tetapi juga saka raja yang membolehkannya memiliki kesaktian yang luar biasa. Namun, di sebalik kehebatan itu, sang putera sebenarnya jijik dengan amalan syirik yang diamalkan oleh keturunannya. Dengan tekad untuk menjauhkan diri daripada kepercayaan yang bertentangan dengan hatinya, dia memilih untuk meninggalkan istana dan hidup sebagai rakyat biasa. Namun, takdir tidak semudah itu untuk dielakkan apabila satu makhluk misteri muncul dari kubur dan mendedahkan rahsia asal-usulnya. Putera Aradhana Sastra terpaksa berdepan dengan sejarah keturunannya. Dia harus membuat pilihan, terus lari daripada warisan itu atau berdepan dengan tanggungjawab terhadap rakyat dan tanah airnya. Novel ini bukan sekadar menghiburkan dengan unsur fantasi dan sejarah, tetapi juga membawa beberapa tema penting, antaranya konflik antara tradisi dan kepercayaan peribadi. Bagaimana seseorang harus menghadapi warisan yang bercangkah dengan prinsip dan keyakinan dirinya, dan juga pencarian identiti. Dalam usaha melarikan diri daripada takdirnya, Putera Aradhana Sastra sebenarnya sedang mencari siapa dirinya yang sebenarnya. Yang terakhir, tanggungjawab dan pengorbanan. Adakah seseorang harus menanggung beban keturunannya walaupun dia tidak bersetuju dengan amalan nenek moyangnya? Persoalan-persoalan ini membuatkan novel ini lebih daripada sekadar kisah pengembaraan biasa. Ia menyentuh aspek kehidupan yang boleh kita kaitkan dengan realiti kita sendiri. Salah satu sebab mengapa novel ini begitu menarik ialah gaya penulisan Temik Abdullah yang begitu mendalam dan penuh emosi. Beliau juga percaya menggabungkan elemen sejarah dan fantasi dalam sebuah naratif yang menarik, menjadikan pembaca seolah-olah hidup dalam dunia Aradhanapura. Selain itu, kekuatan novel ini terletak pada pembangunan watak yang kompleks. Putera Aradhana Sastra bukan sekadar seorang pewaris tahta yang kuat dan berani, tetapi juga seorang individu yang penuh dengan konflik dalaman. Pembaca dapat merasai pergolakan jiwanya, membuatkan kita lebih memahami perjuangannya. Secara keseluruhannya, Empayar 3 Hikayat Saka Keturunan Raja adalah sebuah karya yang bukan sahaja seronok dibaca, tetapi juga penuh dengan pengajaran. Ia mengajak kita berfikir tentang hubungan antara warisan dan juga kepercayaan,
serta sejauh mana kita harus mempertahankan prinsip dalam menghadapi tekanan daripada dunia luar. Bagi mereka yang mencari bacaan yang mencabar minda, penuh dengan aksi, emosi dan nilai moral yang mendalam, novel ini adalah pilihan yang sangat baik. Bunga seroja di atas para, jatuh ditimpa buah perangai. Andai kata tersilap bicara, kemaafan jua saya mohonkan. Sekian, terima kasih.